Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk bundarkan perpuluhan. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 72. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1. Bundarkan nombor perpuluhan kepada satu tempat perpuluhan. Jadi kata kuncinya di sini ialah kita nak bundarkan nombor perpuluhan ini kepada satu tempat perpuluhan. Okay, apa maksud satu tempat perpuluhan? Maksudnya satu nombor selepas titik perpuluhan. Okey, maksudnya macam ni nombor 0.53, satu selepas titik perpuluhan ialah nombor 5. Jadi kita nak bundarkan nombor ini. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu dahulu langkah-langkah untuk kita membundarkan nombor. Jadi cikgu akan tuliskan dulu langkah-langkah membundarkan nombor. Langkah bundarkan nombor. Okey, langkah ini boleh kita gunakan untuk nombor perpuluhan dan juga nombor bulat. Okey, apa langkah dia? Okey, yang pertama kita gariskan nilai tempat. Okey, nanti cikgu terangkan. Okey, cikgu tulis dahulu langkah-langkahnya. Yang kedua, kita bulatkan nombor belakang. Bila kita dah bulatkan, kita turunkan sifar. Apa dia ni? Tadi nombor belakang bulatkan, tiba-tiba turunkan sifar. Okey, nanti cikgu terangkan. Cikgu ringkaskan saja. Yang keempat, kita tentukan sama ada besar atau kecil. Okey. Apa maksud dia? Okey, jika besar, kita akan tambah satu nombor yang digaris. Jika kecil, kita akan tambah sifar nombor yang digaris. Dan yang terakhir, kita salin semula nombor depan. Okey, ini dia langkah-langkah untuk kita bundarkan nombor. Okey, seterusnya kita kena tahu pula nombor-nombor besar dan nombor-nombor kecil. Okay, sekarang cikgu tulis nombor besar. Okay, nombor besar ialah nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Dan 9. Okay, jadi nombor-nombor ni kita akan mana ni? Cursor dah hilang semula. Okay, nombor-nombor ni kita akan tambah 1. Manakala nombor kecil, dia ialah bermula pada sifar 1, 2, 3 dan 4. Jadi nombor ini pula kita akan tambah sifar ataupun kita kekalkan nombor tu. Okay, nanti cikgu terangkan. Okay, sekarang kita dah tahu langkah-langkah, jadi kita akan mula menjawab mengikut langkah-langkah yang cikgu gariskan ataupun cikgu sediakan. Okey, kita lihat soalan A. Sifar perpuluhan 53. Okey, jadi langkah pertama kita akan salin dulu nombor ni supaya kita nampak kotak demi kotak. Jadi tulisnya sifar perpuluhan 53. Okey, langkah pertama gariskan nilai tempat. Okey, kita nak gariskan satu tempat perpuluhan, itu nilai tempatnya. Jadi kita gariskan nombor 5. Okay, seterusnya, bulatkan nombor belakang. Maksudnya di belakang yang digaris tu, nombor 3. Okay, seterusnya, turunkan sifar. Maksud dia, kita bulatkan 3 ni, maksudnya kita buat sifar. Jadi kita turunkan sifar.
Seterusnya, tentukan sama ada besar atau kecil. Jika besar, tambah 1. Jika kecil, tambah sifar. Maksudnya tentukan nombor 3 ni. Kita tengok dalam ni. Lihat nombor dalam ni. 3 kan. 3 ni besar atau kecil? Jadi 3 ni kecil. Bila kecil, kita akan tambah sifar. Maksudnya dia kekal. Okey. Maksudnya 5 tambah sifar, dia akan jadi 5. Kemudian, nombor di depan salin semula nombor depan. Maksudnya depan ni ada sifar, kita salin semula. Sebelum tu kita letak titik dan letak sifar. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan A, yang mana kita boleh hapuskan sifar belakang ni. Jadi apa jawapannya yang terakhir? Kita dapat sifar perpuluhan 5 pun boleh. Kita nak ada sifar belakang pun boleh. Ini dia soalan A. Kita lihat pula soalan B. 29.615. Langkah pertama, kita salin nombor ini. 29.615. Kita nak gariskan nilai tempat. Kita nak gariskan nombor pertama sebab 1 tempat perpuluhan. Nombor kedua, bulatkan nombor belakang. Di belakang ni, di kanan ni ada 2 nombor. Jadi kita bulatkan 2. Kemudian kita turunkan sifar. Maksudnya di sini kita bulatkan tu ada 2 bulatan. Bulatan ini sebenarnya merujuk kepada, kalau cikgu katakan sebagai sifar. Jadi kita tulis sifar 2 kat belakang. Seterusnya, tentukan sama ada besar atau kecil. Maksudnya nombor yang di sebelah garis ni, kita lihat nombor dalam dia 1. 1 ini dalam kumpulan yang kecil, maka kita akan tambah sifar sebab dia nombor yang kecil. Jadi kita akan 6 tambah sifar, dia jadi 6. Kemudian letak titik dan salin semula nombor depan. Maksudnya depan ini 9 dan 2. Kita boleh tinggalkan jawapan di sini ataupun kita nak salin, pastikan salin nombor yang betul. Jadi kita tulis sini 29.6 juga memadai. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 70.731. Jadi seperti biasa kita ikut langkah ni, maka cikgu nak salin langkah ini, cikgu nak hantar di sebelah. Kita faham gariskan nilai tempat, tapi cikgu tak nak garis lagi, cikgu nak salin seluruh nombor ni. 70.731. Dia bila kita salin semula, kita nampak nombor tu demi kotak. Langkah pertama, garis nilai tempat. Kita nak garis nombor sifar. Kenapa kita garis sifar? Kerana soalan ni kita nak gariskan 1 tempat perpuluhan. Seterusnya, bulatkan nombor di belakang. Di belakang ni ada 3 nombor ni. Jadi kita bulatkan 1, 2, 3. Tapi cikgu tak nafikan ada cikgu yang ajar bulat nombor belakang 1 saja. Dekat 7 ni je. Tapi dua-dua jawapan yang sama, jangan risau. Kemudian turunkan sifar. Ada 3 sifar ni yang kita buat. Jadi kita akan turunkan. Jadi tulis sifar, sifar, sifar. Seterusnya kita nak lihat pula sama ada besar atau kecil. Maksudnya nombor di dalam yang sebelah garis ni 7. Jadi 7 ini ialah nombor yang besar. Jika besar, tambah 1 nombor yang digaris. Maksudnya sifar ni kita akan tambah 1. Jadi sifar tambah 1, kita dapat 1. Kemudian letak titik perpuluhan. Dan langkah kelima, salin semula nombor di depan. Jadi kita salin sifar 7. Jadi kita boleh salin semula jawapan kita, iaitu 70.1. Ini dia cara-cara menjawab soalan C. Tapi andai kata kita nak tulis semula nombor di belakang 70.1 sifar-sifar juga diterima. Cikgu tak kata salah. Cuma dia tidak membawa nilai. Ini dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Bundarkan nombor perpuluhan kepada
tempat perpuluhan bergaris. Okey, jadi kata kunci di sini masih lagi bundarkan. Kemudian dikatakan situ bundarkan kepada tempat perpuluhan yang bergaris. Maksudnya soalan ini dia sudah gariskan. Jadi kita lihat kepada langkah-langkah ni. Dikata gariskan nilai tempat. Jadi untuk soalan yang kedua, kita tak perlukan langkah pertama sebab soalan ini sudah gariskan nilai tempat ya. Jadi apa yang kita buat, kita cuma pastikan salin nombor yang betul. Maksudnya untuk soalan A, kita salin dahulu 8 perpuluhan sifar 13. Jadi soalan ini ialah dua tempat perpuluhan lah. Okey. Jadi sebab apa? Sebab dia gariskan 1. Okey, seterusnya kita nak bulatkan nombor belakang. Dekat belakang ni ada berapa nombor? Ada 1 nombor. Apa nombor dia? 3. Jadi kita bulatkan. Langkah seterusnya, kita akan turunkan sifar. Lihat ni dah bulatkan, kita turunkan sifar. Jadi 3 ni kita bulatkan. Bulatkan tu maksud cikgu ialah kita buat sifar. Jadi kita turunkan sifar. Seterusnya kita lihat langkah 4. Tentukan sama ada besar atau kecil. Maksudnya nombor yang digaris ni kita tentukan besar. Nombor yang sebelah garis ni maksudnya bulatan ni kita tentukan besar atau kecil. Jadi 3 ini dalam kumpulan yang kecil. Jadi nombor yang digaris ni kita akan tambah sifar. Kenapa tambah sifar? Sebab nombor tu kecil. Maksudnya 1 tambah sifar dia jadi 1. Dan air sekali salin semula nombor depan. Maksudnya depan ni ada sifar, salin semula. 8 ni salin semula dan ada titik perpuluhan. Jadi apakah nombor yang terakhir? Kita dapat 8 perpuluhan sifar 1. Okay, 1 sifar dekat belakang ni tak perlu kita salin. Jadi ini dia cara-cara menjawab soalan A. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. 54.639. Okay, kita salin dahulu. 54.639. Okay, langkah pertama kita tak perlu buat sebab nombor sudah digariskan, iaitu nombor 3, iaitu 2 tempat perpuluhan. Okay, seterusnya kita akan bulatkan nombor di belakang. Jadi di belakang 3 ni atau di kanan 3 ni ada 1 nombor. Kita bulatkan 1 saja nombor. Kemudian kita turunkan sifar. Maksudnya nombor 9 ni dia jadi sifar. Kita turun jadi sifar. Dan kita tentukan sama ada besar atau kecil. Maksudnya nombor yang di dalam bulatan. Kita lihat nombor dia ialah 9. Jika besar, kita akan tambah 1 nombor yang digaris. Jadi 3 ni kita akan tambah 1. Jadi 3 tambah 1 kita dapat 4. Kemudian salin semula nombor di depan. Jadi kita salin semula 6. Kemudian titik. Kemudian 4 dan 5. Jadi apakah hasilnya? Hasilnya bila dibundarkan menjadi 54.64. Ini dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Masih lagi bundarkan nombor perpuluhan kepada tempat yang bergaris. Jadi kita salin dahulu nombor ni, iaitu 62 semula. 62.9451. Jadi digariskan nombor yang 5, iaitu 3 tempat perpuluhan. Jadi apa langkah-langkahnya? Seperti biasa, kita salin dahulu. Kita punya langkah-langkah bundarkan nombor. Okey, seperti cikgu cakap tadi, langkah bundarkan nombor perpuluhan sama seperti langkah kita bundarkan nombor bulat. Okay, yang kedua, kita nak bulatkan nombor belakang. Nombor belakang ada 1 saja nombor dan nombornya ialah 1. Kita bulatkan 1. Seterusnya kita turunkan sifar. Maksudnya 1 ni kita jadi sifar. Sebab kita bulat ni sifar lah. Kalau cikgu padam ni,
Ni cikgu padam ni. Dia jadi sifar, nampak? Sebab tu dah cikgu cakap turunkan sifar supaya kita nampak. Okay, seterusnya kita tentukan sama ada besar atau kecil nombor yang kita bulatkan tu. Okay, kita lihat nombor 3 itu. Nombor 3 lah. Nombor 1 itu nombor yang kecil. Jadi kalau kecil tambah sifar. Jadi nombor yang digaris tu tambah sifar. Jadi 5 tambah sifar kita dapat 5. Dan air sekali langkah terakhir, salin semula nombor di depan. Kita salin semula 4, 9, 2, 6. Okay, seperti biasa, nombor sifar di kat belakang tak membawa nilai, tak salin pun tak apa. Sebab dia nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan je kita tak payah salin. Okay, jadi apa nombor dia? 62 perpuluhan 945. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 94 perpuluhan 476. Jadi digit yang digaris atau nombor digaris ialah nombor 2, iaitu 3 tempat perpuluhan. Okay, langkah kedua, kita nak bulatkan nombor di belakang. Nombor di belakang ialah nombor 6. Jadi kita akan turunkan nombor sifar. Sebab kita bulatkan 6 ni, kita turunkan sifar. Sebab merah tu sifar kan, bulat tu sifar, jadi sifar lah. Okay, seterusnya kita nak tentukan sama ada besar atau kecil. Kita lihat nombor 6. Nombor 6 ini ialah nombor yang besar. Jadi bila besar, nombor di garis ni akan tambah 1. Jadi 2 tambah 1 kita dapat 3. Okay, dan lagi sekali kita salin semula nombor di depan. Kita salin 7. Kita salin 4. Kita salin titik perpuluhan. Kita salin 4 dan kita salin 9. Maka kita dapatlah hasilnya iaitu 94.473. Okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Okay, jadi masih lagi bundarkan nombor perpuluhan kepada tempat perpuluhan bergaris. Okay, langkah pertama cikgu salin dululah. Salin dahulu langkah-langkah ni. Supaya kita boleh ikut saja. Sebab kita dah faham, dah banyak soalan kita buat. Jadi kita salin dahulu soalan E, iaitu 71 perpuluhan sifar 99 sifar. Okay, langkah pertama kita nak gariskan, kita ikut soalan nombor 9 yang pertama ni, iaitu 2 tempat perpuluhan. Langkah kedua, kita bulatkan nombor di belakang. Ada 2 nombor, jadi kita bulatkan 2. Bila kita bulatkan tu, maksudnya kita membuat sifar. Jadi langkah ketiga ni lah maksud cikgu kita turunkan sifar. Okay, 2 sifar kita turunkan. Okay, seterusnya tentukan sama ada besar atau kecil. Maksudnya nombor yang kita bulat yang pertama ni nombor apa? Nombor dia ialah 9. Jadi kita tentukan sama ada besar atau kecil. 9 ini daripada kumpulan nombor yang besar. Okay, jadi kita tambah 1. Tapi cikgu tak nafikan ada kita belajar setengah cikgu ajar nombor kaya, nombor miskin pun boleh juga. Okay, jadi 9 tambah 1 dia jadi 10 kan? Bila tambah 10, maksudnya sifar kat sini, 1 kat sebelah. Okay, jadi salin semula nombor di depan. Okay, nombor depan ni memang sifar, tapi dia ada tambah 1. Jadi dia kumpul semula jadi 10 tu. 1 kat situ, kita tulis 1. Kemudian letak titik, letak 1 dan 7. Maka kita dapatlah hasilnya iaitu 71.1. Okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan E. Okay, seterusnya soalan F. Kita salin dahulu. 250.6983.
Okay, kita gariskan soalan ini 0 digit 8, maksudnya 3 tempat perpuluhan. Kita teruskan dengan di langkah kedua, bulatkan nombor di belakang, ada satu nombor iaitu nombor 3. Maka kita akan turunkan sifar. Sebab kita buat bulat tu sifar, satu saja sifar kita turunkan. Okay, seterusnya, kita lihat nombor di dalam 3 tu, besar atau kecil. Tentukan sama ada besar atau kecil. Jadi 3 ni daripada kumpulan kecil. Kalau kecil, dia akan tambah sifar nombor yang digaris. Maksudnya 8 ni tambah sifar. Tapi setengah-setengah kita belajar, kita cakap kekalkan pun boleh juga. Okay? Jadi 8 kita kekalkan. Dan langkah terakhir, langkah 5, salin semula nombor di depan. Jadi nombor ni 9 kita salin, 6 kita salin, titik kita salin, sifar kita salin, 5 kita salin dan 2 kita salin. Jadi apakah hasilnya? Kita dapat sini 250.698. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan F. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk bundarkan nombor perpuluhan bagi muka surat 72 nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.